Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pohon beringin tumbuh melata, tempat bersila si anak dara. Perpaduan sejati pilihan kita, tunjang utama makmur negara. Kombinasi panel hakim yang berintegriti, penjaga masa yang setia dengan randiknya, guru-guru pembimbing yang budiman serta rakan-rakan pemidato, warga intelektual yang saya kagumi sekalian. Berdirinya saya di pentas pertandingan pidato Rukun Negara Peringkat Kebangsaan adalah untuk mendendangkan sebuah wadah pemikiran menerusi tajuk pidato, perpaduan bukan warisan tetapi pilihan. Sebelum meniti hujah dengan lebih dalam, izinkan saya mentakrifkan frasa-frasa utama tajuk pidato saya. Perpaduan merujuk kepada penyatuan dan kesepakatan antara kaum di Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Bukan warisan bermaksud nilai ini tidak akan wujud secara semula jadi atau kekal selamanya tanpa usaha. Manakala pilihan membawa erti ia memerlukan komitmen, tindakan sedar dan keputusan berterusan dalam setiap warga negara untuk memeliharanya demi membina sebuah negara yang utuh. Warga Dewan yang penuh visi, hujah saya yang pertama, keharmonian kaum memerlukan tindakan sedar yang berakar daripada prinsip rukun negara. Ramai dalam kalangan kita hari ini tersilap langkah dengan menganggap perpaduan yang kita nikmati pada tahun 2026 ini bersifat kekal. Kita lupa bahawa kedamaian ini dibina atas titisan darah, peluh dan air mata generasi terdahulu pasca tragedi 13 Mei 1969. Perpaduan tidak diwarisi melalui genetik. Sekiranya kita memilih untuk bersikap individualistik, rasis dan prejudis, maka perpaduan yang ada akan hancur dalam sekelip mata. Oleh itu, kita wajib memilih untuk mempraktikkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Kita perlu sedar bahawa setiap perbuatan kita yang menghormati kaum lain adalah satu pilihan mutlak untuk memastikan tiang seri negara bangsa ini tidak rapuh. Sidang hadirin yang dikasihi, meniti hujah saya yang kedua, mematuhi kontrak sosial dan undang-undang adalah pilihan untuk keadilan bersama. Sebuah negara bangsa yang berjaya adalah sebuah negara yang rakyatnya secara sukarela memilih untuk tunduk kepada kedaulatan undang-undang. Melalui prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, kita diberikan satu acuan hidup yang adil. Hak setiap kaum telah dijamin dengan kemas dan perlembagaan persekutuan. Sebagai generasi muda, kita mempunyai pilihan sama ada kita mahu memilih untuk mempertikaikan hak-hak tersebut, mencetuskan provokasi atau kita memilih untuk menghormati, memahami dan menerimanya dengan hati yang terbuka. Apabila kita memilih jalan keadilan dan rasa hormat, kita sebenarnya sedang memilih untuk membina sebuah masyarakat yang stabil, aman dan bebas daripada anarki. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, konklusinya, perpaduan di Malaysia bukanlah sebuah barangan antik yang boleh ditinggalkan di dalam muzium warisan untuk tatapan generasi yang akan datang. Perpaduan adalah sebuah azimat yang perlu dijaga, digosok dan dipertahankan setiap hari. Ia adalah satu keputusan harian yang kita ambil apabila kita melangkah keluar dari rumah. Pilihan untuk senyum kepada jiran yang berbeza kaum, pilihan untuk membantu tanpa mengira agama dan pilihan untuk hidup sebagai satu bangsa iaitu bangsa Malaysia. Sempena pertandingan di bumi Melaka yang syarat dengan sejarah kesultanan dan rentetan perpaduan zaman berzaman ini, marilah kita membuat pilihan yang bijak. Pilihlah perpaduan, tolaklah perpecahan. Bukan warisan pusaka lama, sifatnya cair jika dilupa. Perpaduan kaum pilihan bersama, tunjang keramat Malaysia jaya. Maka bulatkan tekad, satukan hati. Bersamalah kita memilih jalan perpaduan demi negara bangsa. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.